Setiap hari kita berjalan atas bumi, tapi apa sebenarnya ada di bawah kaki kita? Hai Aiman, aku dengar kau tertanya-tanya tentang aku. Siapa tu? Aku ni, Bumi. Bumi? Kau boleh bercakap? Sudah tentu, aku nak tunjukkan rahsia tentang diriku. Jom ikut aku dalam satu penggambaran. Sekarang, kita berada di dalam diriku. Aku ada 4 lapisan tau. Jom kita tengok satu persatu. Wah, 4 lapisan? Apa dia bumi? Lapisan pertama ialah kerak bumi. Inilah tempat kau tinggal, rumah, sekolah, laut semua berada di sini. Tapi kerak ni sebenarnya nipis. Jadi kita sebenarnya di atas lapisan nipis je. Betul, di bawah kerak ada lapisan kedua iaitu mantle. Mantle ni panas dan tebal. Seterusnya, lapisan ketiga iaitu teras luar. Lapisan ini diperbuat daripada besi dan nikel cair. Wah, hebatnya. Akhirnya, teras dalam bahagian ini sangat panas daripada permukaan matahari. Wow, tak sangka bumi ada struktur kompleks macam ni. Aiman, aku bukan sekadar batu dan tanah. Aku rumah kepada berjuta hidupan, manusia, tumbuhan dan haiwan. Tapi, ramai yang lupa untuk menjagaku. Saya faham bumi. Saya akan lebih menghargai alam sekitar. Bagus Aiman. Bila kau jaga aku pun jaga kau. Selamat sejahtera semua. Bersedia untuk waktu sains? Terima kasih bumi. Sekarang saya tahu apa ada di dalam dirimu.